Hello guys, Assalamualaikum. Bersama aku lagi Ulumah Razak. Okay, malam ni aku sangat excited sebab aku dah dapat quality sound yang aku nak selama ni. Okay, untuk pengetahuan korang, dekat depan aku sekarang, aku tengah menggunakan dynamic mic daripada Mauno, iaitu PD300X. Dan aku beli mic ni sebenarnya untuk aku punya konten-konten dekat dalam YouTube, TikTok. And then aku nak buat voice over lah. That's why aku beli mic ni pada jenis dynamic. So, sebenarnya aku pairkan mic ni dengan sound card Maunocaster G1 Neo. Sebenarnya sound card ni sesuai untuk streamer-streamer yang buat live gaming dekat dalam TikTok lah. Dan untuk content creator tak berapa nak sesuai sebab aku connectkan mic ni dengan aku punya sound card menggunakan SLR cable. So, aku tak boleh nak setting equalizer aku dengan manual dekat sound card sebab dia tak ada option yang kita boleh buat untuk nak adjust dia punya low, high, pitch apa semua dekat sound card G1 Neo ni. Selama beberapa bulan ni aku tak dapat achieve aku punya quality sound dan malam ni aku nak tunjuk dekat korang satu apps equalizer daripada Elgato iaitu Wavelink. Apps ni kita boleh setting equalizer kita. Tak kisah korang pakai mic jenis apa sekalipun, korang boleh setting je dekat dalam ni untuk boostkan korang punya mic yang korang pakai sekarang ni. Sekarang ni aku tengah pakai EPOS Vogue Wave 3 dan dekat sini juga kita boleh pilih dekat marketplace dia. Kita boleh pilih equalizer punya preset macam-macam yang dia dah sediakan dekat dalam ni. Dia ada podcast, dia ada starter EQ for dynamic mic. Yang ni pun aku nak download juga. Dan satu lagi aku nak download bass boost. Okay, dah download. Kita pergi ke mixers, pergi ke lambang ni. And then korang pergi ke Elgato EQ, pergi edit effect setting. Korang pergi ke button banyak-banyak ni. Dekat sini dia akan keluar. Motif aku download apps Elgato Wavelink ni sebabkan aku nak boostkan aku punya performance dynamic mic daripada Mauno PD300X aku ni. That's why aku invest kepada Mauno PD300X ni dulu untuk permulaan konten-konten aku lepas ni. That's why aku cuba download apps Elgato Wavelink untuk aku boostkan aku punya quality sound untuk delivery dekat korang. So, Alhamdulillah dapat aku punya impian quality sound yang sama ataupun seakan-akan macam influencer ataupun YouTubers yang dekat luar sana. Sebab majority diorang pakai brand-brand mic yang top tier punya mic lah. So, quality sound ni kita tak payah nak bandingkan dengan harga daripada Mauno PD300X ni. Dengan harga yang aku beli sekarang, dengan aku punya target mic impian aku, at least dapat sikit punya quality okey lah kan. Dan last aku nak tukar aku punya setting dekat audio mixer dalam TikTok Live Studio ni. Korang pergi kat sini, audio mixer, korang pergi ke mikrofon atas ni. Atas sekali pergi ke mikrofon, pergi ke gear ni, pilih general setting. Okay, kalau korang nampak atas ni, microphone device. Sekarang aku pilih chat mix Elgato Virtual Audio. And then aku pilih Maunocaster G1 Neo. Sebab sekarang aku pakai sound card daripada Mauno G1 Neo. Dan sekarang kalau korang dengar, ini adalah suara yang diproses melalui sound card Mauno G1 Neo. Okay, so korang drop komen dekat bawah quality sound yang mana korang suka, bagi tahu aku. Mantap.